kalau tengok Castello, filem Castello kan, semua stunt dalam Castello saya buat double body untuk Roshamno. Atas taksi terjun bangunan, jet ski terbang tu masuk kalori, terjun daripada tingkat 2, semua saya buat. Saya dari kecil-kecil dulu memang kalau tengok wayang, saya suka tengok cerita-cerita aksi. Zaman-zaman tu saya tak pergi tengok cerita Melayu, saya tengok cerita Cina. Kemudian saya pula daripada umur 13 tahun dah menceburi alam persilatan. Pada usia 13 tahun tu saya dah mengajar silat. Dan masuk polis, saya ajar martial art dalam pasukan polis. Jadi benda lasak tu dah sebati. Dan bila saya masuk bidang perfilman ni, bila saya tengok aksi lasak tu, pasal benda-benda yang saya ada, why not I apply dekat stunt. Cuma macam contoh letupan, memang saya mengajar letupan di pusat latihan. Kenapa tak ubah ingredient dia buat untuk syuting filem. Sama juga di masa pusat latihan saya mengajar martial art. So itu yang saya apply daripada tugas saya kepada bidang industri filem lah.